Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, semua boleh duduk. Kita akan belajar bahasa Melayu tingkatan 1. Topik yang kita akan fokus ialah pemakanan sihat. Saya nak tunjukkan gambar. Apa yang awak nampak dekat dalam gambar ni? Makanan. Okey, Alif, boleh tak bagi tahu teacher apa lagi yang awak nampak? Makanan yang seimbang. Makanan yang seimbang. Okey, lagi. Atira. Piramid makanan. Piramid makanan. Haura. Apa yang awak nampak? Bagi tahu je apa awak nampak kat Buah-buahan. Buah-buahan. Awati. Makanan yang berkhasiat. Makanan yang berkhasiat. Okey, awak rasa apa kaitan dengan yang kita nak belajar hari ni? Makanan sihat lagi. Apa yang awak nampak kat depan? Saya kata dah. Apa yang awak nampak kat depan? Pemakanan sihat lah. Okey. Sebenarnya yang kita nak belajar hari ni, kita tak ada kaitan sangat pun dengan pemakanan sihat. Apa yang kita nak belajar ialah kata nama am tunggal. Tulis kata nama am tunggal. Okey, kedua ialah kata nama am majmuk. Okey, dari situ kita akan tengok apa kaitan dengan gambar-gambar yang teacher tulis sekarang. Okey? Okey, seterusnya cikgu akan terangkan apa itu kata nama am, kata nama khas dengan kata majmuk. Okey. Apa definisi kata nama am? Kawan? Definisi kata nama am adalah baca sama-sama. Nama Bagi orang, haiwan, tempat atau benda secara umum. contohnya Kipas, sekolah, buku, gajah, guru. okey. Cikgu nak kamu bagi contoh lain yang selain itu cikgu bagi. Saya. Botol. Sama. Siapa? Okey. Kasut. Kasut lagi? Meja. Meja. Okey. Saya. Harimau. Sekejap. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kata nama khas pula. Definisi bagi kata nama khas. Bagi orang, haiwan, tempat atau benda tertentu. Okey, kata nama khas ni sentiasa ditulis dengan huruf besar pada awal perkataan. Contohnya Jabatan Pendidikan Masyarakat Sungai Petani. okey, cikgu nak contoh lain? Saya. Okey, seorang-seorang ah. Satu. Museum Negara. Museum Negara lagi? Sekolah Kebangsaan Gombak. Pandai lagi? Siapa? Cepat. Cikgu Sarah. Ya, okey, betul. Okey, seterusnya. Okey, ni kata majmuk. Kata majmuk tu apa? Dua kata nama atau lebih yang membawa satu makna baharu. Contohnya Kipas angin, lagi jabatan kuasa kereta api. Cikgu nak contoh lain lagi? Lagi? Cermin mata. Cermin mata. Lagi? Kapal terbang. Kapal terbang. Lagi siapa lagi? Lagi? Jam tangan. Jam tangan. Okey, bagi tepukan untuk kawan-kawan sekalian. Okey, so sekarang cikgu nak awak keluarkan buku teks awak. Lepas tu, cikgu nak awak buka buku surat 6. Okey? Awak nampak tak dekat atas ni ada petikan? Nampak. Nampak kan? Jadi cikgu nak awak baca sama-sama. Boleh? Boleh. Okey, sambil tu cikgu nak awak senaraikan. Lepas ni cikgu nak panggil seorang-seorang. Sambil awak baca tu, kita nak jawab awak. Awak faham tak apa itu kata nama khas, kata nama am dan juga kata majmuk? Okey, cikgu akan pick random. Nanti cikgu akan panggil lah sesiapa pun sambil baca, sambil tanda kalau dapat jawapan dia. Betul? Boleh? 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 Semangat sikit boleh? Boleh. Okey, so ready? Okey, kita baca sama-sama. Okey, 1, 2, 3. Rumah tangga yang sejahtera terbentuk daripada kepribadian ibu bapa dan
hidup sihat dan cerdas. Maklumat penjagaan diri dan makanan diperoleh daripada beberapa laman sesama seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri dan Kelab Nutrisi Malaysia. Makanan yang seimbang sangat penting untuk penjagaan kesihatan. Manusia seharusnya mengambil makanan dalam kuantiti yang kecil tetapi berkhasiat. Pengambilan makanan seimbang dalam daya kesihatan dapat mengurangkan risiko Barah, angin ahmad, darah tinggi, kencing manis, batu garam, obesiti, kolesterol tinggi dan okey, so awak dah baca kan? Okey, sekarang cikgu nak pilih untuk senaraikan kata nama khas yang ada dekat dalam petikan tu. Mula-mula awak cari dulu kata nama khas dalam tu. Kejap lagi cikgu panggil seorang untuk tulis. Okey, cari dulu. Cari dulu. Cepat, cari dulu. Amboi. Laju Okey, dah, cari dah. Dalam petikan tu ada tak kata nama khas? Okey, so cikgu nak awak. Okey, bangang mai tulis kat. Okey, tulis apa dekat dalam petikan tadi? Boleh tak? Ni. Okey, yang kedua cikgu nak seorang bagi kata nama am. Cikgu nak awak. Awak. Saya. Ya, cepat. Cepat, pantas, cergas. Cepat. Okey, cikgu nak seorang kata majmuk. Awak. Cepat. Ready. Kata majmuk. Yang ada dalam petikan tau. Okey, kata nama khas. Cikgu nak awak tu yang belakang sekali. Yang ni, yes. Okey, kata nama am. Cikgu nak yang sebelah dia. Sini. Okey, nak kata majmuk. Cikgu nak awak. Tulis. Apa? Tengok dalam buku kan? Kata majmuk boleh tak? Kata majmuk boleh lah. Okey, awak. Kata nama am. Apa? Awak tahu tak kata nama am yang mana? Okey, tahu. Okey, keluar. Nampak? Okey, seorang kata nama khas. Kata nama khas awak. Keluar. Okey. Cikgu nak awal lah. Cepat. Kata nama am. Cepat. Okey, last kali cikgu nak okey awak. Ready. Ready. Bagi tahu nak waktu dia dulu. Okey. Matang. Okey. So, kita cek jawapan sama-sama. Boleh? Boleh? Boleh. So, dekat dalam petikan, ada yang cakap Kementerian Kesihatan Malaysia. Betul tak? Betul. Kenapa dia betul? Sebab dia suruh Sebab dia huruf
Besar. Tadi kita belajar kata nama khas kena huruf besar di hadapan. Okey, so betul ke salah? Betul. Okey. Lepas tu ada lagi Kelab Nutrisi Malaysia, betul ke? Salah. Kenapa salah? Sebab huruf kecil. Ya ke? Dekat depan tu dia kecil. Dekat depan tu. Siapa yang tulis tadi? Okey, cepat. Padahal tulis balik. Ni, cepat. Sebab dia huruf kecil. Kalau kata nama khas kena huruf besar. Okey, Jabatan Nutrisi Malaysia, betul ke tak? Betul. Sebab apa dia betul? Huruf besar macam mana sayang? Okey, dekat bawah tu betul ke salah? Betul. Okey, so kita check untuk kata nama am. Full makanan, betul tak? Ya ke betul? Okey, apa dia? Makanan, tak payah apa. Makanan je. Okey. So, lepas tu obesity. Obesity. Obesity betul ke salah? Betul. Betul. Okey. Lepas tu keprihatinan. Salah. Prihatin. Okey, kata majmuk, kencing manis. Betul. Okey, kolesterol tinggi. Betul. Lepas tu rumah tangga. Betul. Okey, saya tepuk tangan untuk awak semua. So, awak dah jelas kan? Jelas? Kata nama khas, apa dia? Kata nama khas apa? Kata nama khas apa? Nama usul bagi orang Kata nama am? Okey, kata majmuk? Lebih? Ayam berbawa Mana baru. Okey, so tadi awak dah tulis. Good job. Okey, kita akan main satu permainan kata nama am dan kata nama khas. Jadi cikgu akan minta setiap seorang akan datang ke hadapan untuk meneruskan permainan ini dan membina satu ayat. Okey? Okey, kita mula dulu. Okey. Ada sesiapa nak mula dulu? Okey, kita mula daripada belakang lah. Okey. Awak perlu tekan roda dan tengok awak dapat warna apa. Baca. Klinik Kesihatan Putrajaya. Kata nama am ke kata nama khas? Pandai. Okey, bina satu ayat. Siapa yang nak bina? Awak. Tekan satu lagi. Kat sini dah. Ini dia apa dia? Apa tu? Klinik Kesihatan Putrajaya. Siapa? Dr. Siti. Am ke khas? Khas. Okey. Di mana? Okey, teacher, cikgu nak dua orang lagi ke hadapan. Okey, dari belakang. Nak gabung pun boleh, nak asing pun boleh. Awak pilih sama ada awak nak gabungkan dua-dua ayat yang awak dapat, perkataan yang awak dapat ataupun awak nak asing. Okey? Okey, perkataan apa ni? Ini kata nama am atau kata nama khas? Okey, pilih satu lagi. Ya, apa ni? Am atau khas? Okey, boleh tulis. Awak nak gabung ke awak nak asing? Jadi kamu. Okey. Okey, pasangan ketiga dia. Awak ajak.
Okey, pasangan ketiga ke hadapan. Boleh bercakap tapi mana apa tu? Jauh. Okey, cuba baca. Berlari. Am atau has? Satu lagi. Mana biru? Okey, cuba baca sama-sama. Am atau has? Pandai. Okey, pasangan keempat bersedia. Gabung. Okey, pasangan keempat. Cuba baca. Am atau has? Kenapa? Cuba baca, tak dengar voice. Kerja apa? Pasukan kelima, pasangan kelima boleh bersedia, okey? Siapa yang nak? Saya. Ni bagi ni dulu tadi. Memang nanti. Okey, pasangan kelima boleh ke hadapan. Pilih warna. Jawab tengah. Satu lagi. Jauh, pilih yang mana-mana. Hijau juga, tapi aku boleh je buka dalam. Doktor. Buka yang lain. Satu lagi. Doktor berjalan. Okay, sebelum kita pergi ke pasangan ke-6, cikgu nak check dulu, betul tak? Kita sini bekerja di Klinik Kesihatan Putrajaya, betul? Sayur-sayuran termasuk dalam kategori makanan sihat. Saya berjalan kaki ke klinik untuk mendapatkan vitamin. Betul tak? Pasukan Harimau Malaya suka makan buah-buahan. Doktor berjalan kaki ke hospital. Betul ke salah? Betul. Okey, cikgu akan
bagi ke Cikgu Nisa untuk start dengan pasukan pasangan ke-6. Siapa pasangan ke-6 tadi? Siapa lagi yang boleh jawab lagi? Dah? Dia dah? Oh dah? Jadi duduk di depan. Okey, boleh tekan. Yang bawah tu yang tak ada lagi. Kita tak payah buat ni. Boleh ni. Okey, baik. Kasih saya. Boleh. Dua-dua tu kata nama apa? Dua-dua tu kata nama khas. Macam mana nak makan? Awak ingat tak lagi macam mana cara nak bina ayat ni? Bina ada apa kan depan dia? Dia ada subjek, kata kerja dan objek. Jadi nak buat ayat tu pastikanlah ada tiga benda tu. Okay. Apa lagi tadi? Kumpulan 6, kumpulan 7. Raya dengan okay, jangan buat terdengar datang sini. Right. Awak sebentar dengan tu ayah boleh datang sini. Cari. Okay. Ni. Betul. Okay, last one. Kita dapat break. Tadi dah itu, biasa lagi. Topik satu. Ini kesihatan saya berjaya. Okey dah okey belum? Kopi dia. Okay, next. Pertama boleh buat kat atas sama. Siapa lagi kat sini yang belum lagi? Aris, kawan dapat A kan? Saya dengar tadi awak dapat 10. Saya nak dengar awak kata dapat 80. Saya nak masuk dah je. Try. Dia buka A. Ikut 87 dia bukan 80. Tanda tak nampak. So akan dari ni A kan? Kita tengok. Okay, awak terus sekarang. Biru. Tak, tekan sekali lagi kan? Tak ada. Hijau. Ini dia. Merah tu satu. Hai. Dah tekan? Ya, Dah ada. Aku janji. Tekan sini. Dah. Tak apalah, tekan lah. Biar sisi lah buat tekan tak? Tu, buah-buahan. Satu lagi. Buah-buahan. Tak tahu. Tak boleh ni. Tekan ni lah. Betul. Aduh. Okey lah. Buahan. Ke atas tu tak apa buat kat atas. Main. Kita tahu tadi bola sepak dan buah-buahan. Combine lah ayat ni. Dia ni orang dapat A buat ayat ni. Tengok macam mana dia buat. Jadi dia combine ke bola sepak dengan buah-buahan. Untuk itu siapa Aris? Aris masukkan apa? Masukkan apa? Mancing kan? Dah. Cukup. Je.
Okey, kita tengok balik yang lagi 3 kumpulan tadi. Taman Botani Perdana merupakan tempat pelancongan di Malaysia. Betul tak ayah dia? Betul. Betul. Okey, kat mana tadi kata nama khas dia? Kata nama Taman Botani Perdana dan Malaysia. Okey, kemudian nombor 7. Kebersihan klinik kesihatan Sdn Berjaya sangat dan amat baik. Apa tadi? Apa dapat keyword awak? Apa tadi? Apa tadi? Kami. Apa? Kebersihan dan klinik Berjaya. Kebersihan dan klinik kesihatan Cyber Jaya. Lastly, Aris Aiman punya apa? Ronaldo makan buah-buahan selepas bermain bola sepak. Betul tak ayat ni? Betul. Okay, Ronaldo apa ayat dia? Kata dia dapat tadi buah-buahan dan bola sepak. Okey. Okey, sebelum kita akhirkan sesi pembelajaran kita hari ini, cikgu ada buat satu permainan iaitu siapa cepat dia dapat. Okey, so mainan ni simple saja. Cikgu nak awak angkat tangan bila cikgu tunjuk kata, contohnya kata majmuk. Okey, so awak kena angkat cepat-cepat. Apa contoh kata majmuk? Cikgu kata, okey, awak pun angkat tangan. Okey, so cikgu nak awak list paling kurang 3 contoh kata majmuk. Okey, kita mulakan sekarang boleh? Boleh. Dah ready ke? Ingat tak apa yang awak belajar tadi tu? Okey. Okey. Okey, bagi contoh untuk kata majmuk. Nasi lemak, nasi ayam, waffle raya. Okey, betul tak? Kawan semua tu? Betul. Kata majmuk kan gabungan 2 atau lebih perkataan untuk menjadikan satu perkataan yang baharu. Contohnya apa? Cermin dengan mata. Benda yang berbeza, betul tak? Tapi bila kita gabung dia menjadi perkataan yang baru tak? Betul. Cermin, Mata. Okey. Seterusnya, okey, tadi awak sebut tadi kuih. Kuih raya. Kuih raya pun sama juga lah. Kuih dengan raya. Kita tahu tu raya dan tu kuih. Tapi bila gabung jadi kuih raya. Okey. Seterusnya, tengok kata nama khas. Awak. Okey. Sekolah menengah Abidin, roti gardenia dengan pensel warna. Okey, kat situ kata nama khas dia kat mana? Apa yang kata nama khas dia tu? Huruf besar itu kita kata nama khas ni merupakan kata nama khusus. Contohnya awak tahu tu sekolah tapi kita tak tahu nama sekolah tu apa. Kalau sekolah tu kata nama khas, betul tak? Kalau awak nak tahu nama, kita namakan dia kata nama khas. Okey. Contohnya sekolah lah, sekolah menengah Abidin. Kalau roti kita tahu tu roti, tapi kita nak tahu apa nama roti tu. Nama dia apa? Roti gardenia. Roti apa lagi? Massimo. Betul tak? Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada kata nama Saya. Okey, baik kalau okey. Buah, kucing dan meja. Okey, kata nama A ni kata nama yang simple saja yang awak tahu. Oh, benda tu ialah kata nama A. Okey, contohnya kata nama A ni terbagi kepada 3 ke 4. Siapa ingat? 3. Apa yang pertama orang? Bukan. Kata nama A. Okey, dia terbagi kepada 4 iaitu nama manusia. Okey, sorry, bentuk manusia, haiwan, tempat dan juga benda. Okey. Yang awak sebut tadi tu apa? Buah, kucing, meja. Okey, buah, kucing, meja. Kucing adalah untuk haiwan. Semua nama haiwan tu adalah kata nama okey. So kalau ada nama untuk kucing tu barulah kata nama. So hari ni awak dah belajar berapa kata nama? 3. Yang pertama apa? Kata majmuk. Yang kedua kata nama khas. Yang ketiga okey, so bila penggunaan kata nama A, kata majmuk dan juga kata nama khas adalah penting untuk penulisan awak. Okey, terutamanya awak kan sekarang dah membina ayat, betul tak? Okey, so bila menggunakan kata nama ni sangat penting dalam penulisan awak. Okey, terutamanya nama tempat. Bila awak buat ayat tu mesti akan ada juga penggunaan kata nama. Okey, itu sahaja untuk pelajaran kita hari ini. Okey, so enjoy tak untuk pelajaran ni? Enjoy! Okay, terima kasih semua. Terima kasih.